Kek mangkuk coklat RM27. Oh, Syah Palih. Oh, coklat tak manis tak? Sedap weh. Tapi itulah harga dia mahal sangat lah. Coklat tak manis tau. Ni sedap. Memang sedap. Patut ramai orang. Tak mahal. Orang sanggup datang tempat ni tau. Dia dekat Cheng Perdana. Ke dalam. Yang ni tak pahit. Yang ni tak pahit. Dia tak pakai dark coklat. Nampak? Oh, sedap weh. Ini kalau layan seorang-seorang habis ni. Coklat moist kunafa RM22. Ini baloi lah. Dia baloi. Ada kunafa kat dalam ni. Yang ni menu baru tau. Kek ini memang tak manis. Sedap weh. Kunafa dia. Kunafa pistachio RM22. Baloi sangat. Buah coklat RM25. Salut dengan coklat geng. Aku cakap terus terang lah, coklat dia memang tak manis tau, sedap. Jadi makan tak muak. Kau kena datang kena cuba. Oh, Syah Palih. Tengok coklat dia. Tempat dia memang ke dalam tau, ke dalam sangat. Tapi yang cakap lu, yang ini strawberry kunafa brownies RM20 dalam cawan ni je. Kalau kau nak pergi kau waste je. Kek mangkuk and dessert viral. Dia dekat Cheng Perdana. Memang ke dalam. Ke dalam tengok. Orang sanggup beratur. Beratur Mat.